Tuan-tuan beli sekampit, sebungkus tepung. Tuan-tuan beli sebungkus tepung, pergi bayar dekat kaunter cashier tu. Sat ya. Dia cek bayar balik. Pak saya sebungkus. Cuba tuan-tuan bawa 4 troli. 4 troli tuan-tuan nak bayar dekat dengan cashier tu, agak-agak berapa lama? Dalam duk cek tu pula ada hak cilok pula. Dalam spender ada, dalam baju dalam ada. Hak nak cilok tu lagi bunyi pula penggera dia, wah jaga bangla tu main tak. Itu baru beli barang. Baru beli barang di kaunter, banyak barang hang, lambatlah urusan hang. Cepat urusan hang, barang hang sikit. Begitulah bandingan di hari kiamat. Agak-agak kita punya cek di cashier kaunter di hari kiamat je mana tuan? Berapa banyak benda yang kita nak bawa ni? Harta kita nak kena soal, hak nu nak kena soal, agak-agak lama ke tidak? Tengok-tengok dalam harta yang nak disoal di hari kiamat, ada harta yang bukan hak milik kita. Yang sedap kita duk makan, yang sedap kita duk sapu waktu di dunia. Tuan-tuan, dalam dunia ni semua ada misal perbandingan di hari kiamat. Semua ada misal perbandingan. Tuan-tuan pergi tengok cashier counter, tengok orang ni cepat jalan dia, yang ni lambat pula. Banyak barang ni. Tuan-tuan pergi ke airport, kalau semua selamat, besi tak ada, apa pun tak ada, jalan elok. Tapi kalau bunyi, cek patah balik, cek patah balik, tali pinggang dah dibuka, jam dah dibuka, pen dah dibuka, apa lagi nak buka ni? Duk bunyi ni. Ini waktu saya pergi Mesir dulu. Kawan saya masuk bunyi, keluar masuk bunyi, masuk balik bunyi lagi. Tak habis-habis lagi. Apa benda ni? Duk cek jenuh dah. Rupa-rupanya gigi palsu. La ilaha illallah. Dia buka gigi palsu, boleh tu bulan sekian jalan, baru tak bunyi lah. Hak jenis tu pula, gigi palsu pun bunyi. Saya pergi ceramah di Australia. Waktu masuk okey, waktu nak balik Malaysia kacau. Tali pinggang, jam semua tak ada, gigi palsu apa tak ada. Jalan bunyi. Masuk balik bunyi, masuk balik. Sudah. Lalah dia tarik saya masuk dalam mesin bulat. Duri tengah-tengah mesin bulat tu duduk lagu tu. Dia pusing.